mengatakan PAS tidak langsung berketik dalam isu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kecoh Xinqiu Daily terbitkan jalur gemilang tanpa bulan sabit. Seperti yang kita semua tahu, bulan sabit dalam jalur gemilang melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan negara kita. Semua orang dah respon, semua orang dah berikan pandangan. Hampir ke semua respon yang saya baca mengkritik dan meminta kerajaan supaya mengambil tindakan tegas ke atas Xinqiu Daily. Tiba-tiba datang seorang geng pajak otak mengatakan PAS tidak langsung berketik dalam isu ini. Berketik ni maksudnya bersuara lah. Jadi bila saya cek balik, 6 jam yang lepas PAS telah mengeluarkan pendirian supaya Xinqiu Daily dikenakan tindakan tegas. Sebab itulah orang nasihat jangan pajak otak. Kalau pajak pun jangan lama-lama. Bila pajak otak lama-lama ni, nilainya jatuh. Dah tu pajak pula dekat pajak gadai ke timbang. Kepada pempengaruh tersebut, jangan terlalu seronok kerana ramai membaca tulisan kita. Berasalah takut kerana ramainya orang telah membaca, berkongsi dan menerima fitnah yang kita telah lakukan. Ingat, sehebat mana kita pun, satu hari nanti kita semua akan menghadap Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.